Kalau kita doa jadi beruk, jadi panggil beruk lah anak tu. Ibu atau ayah, ingat, tiap-tiap doa yang keluar daripada sanubari, yang keluar daripada perasaan marah atau gembira, doa itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap doa ibu dan ayah yang keluar dari perasaan marah atau gembira, doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doalah yang elok kepada anak. Nombor 2, kepada anak, seorang anak pula cuba buat setiap hari. Setiap hari cuba lakukan satu benda yang membuatkan ibu atau ayah gembira itu keluar daripada sanubari hatinya yang jauh, untuk dia tanpa sedar mendoakan kebaikan kepada kamu. Berlumba-lumbalah dengan semua adik-beradik kita. Walaupun tak ada seorang yang buat baik dengan ibu dan ayah, biarlah kita seorangan yang melakukan kebaikan dengan ibu dan ayah kita. Berapa ramai lepas makan dia yang angkat pinggan ibu atau ayah dia untuk dibasuh pinggan itu. Berapa ramai? Itu baru satu daripada 100 kebaikan yang kita boleh buat. Bila anak ni tak pernah buat, balik rumah, habis makan, selesai makan, ibu tu tak sempat angkat, si anak pergi pegang pinggan ibu tak dan angkat basuh, anak pegang bawa ke dapur dan dia yang basuh. Waktu tu keluar daripada hati si ibu, dia kata, ya Allah, baiknya anak aku. Bila keluar doa yang ikhlas, mana-mana doa daripada hati sanubari seorang ibu atau ayah, ketika dia betul-betul sedih ataupun gembira, maka doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.